Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat petang semua. Hari ni kita nak buat pengubah soyan sedikit lah. Stay tune ni. Kita nak adjust kawasan tepi ni. Kalau boleh tengok ni ada satu pasu. Jadi dekat sini dia dah rimbun geng. Dari sehari ke sehari kita nak beli pasu ni, nak letak kat situ. Jadi dia jadi akan jadi kembar, menghimpit kerusi ni. Jadi sehari ke sehari ni dah rimbun ya. Jadi tadi kita dah beli satu pasu ni. Ini pasu dia, sama saiz dengan yang kat sana. Jadi kita nak letak dekat sini ya. Nanti kita kemaskan semua. Yang ni kita buang-buang sikit, tapi tak tahu nak letak kat mana yang ni. Ni nak buang, sayang pula, cantik. Pasu ni kita nak letak feeder feed jugalah. Yang ni. Satu lagi masalah, mana kita nak dapat feeder feed yang saiz besar macam ni. Yang ada sekarang, yang saiz ni takkan nak ambil dalam pasu ni, dengan yang satu saiz lagi yang dekat sini. Jadi macam mana ataupun kita adjust dulu, letak pasu siap-siap kat situ. Yang ni kita clearkan dulu. Stay tune. Kita dah letak pasu kat sini, kita pasu kat sana. Jadi kita dah alihkan pokok ni. Jadi pokok ni dah rimbun kita terpaksa potong-potong sikit. Ini terpaksa potong dan kita akan buang lah. Separuh kita akan buang ni. Sebab nak tanam lagi rasa sebab dah banyak. Sebelah sana tu pun ada yang kita dah tanam, jadi cepat membiak Jadi kita akan potong dan buang. Stay tune.